Dah menteri, bini menteri tak tutup kepala, tak pakai tudung, bini raja tak pakai jibak, warna hukum. Tak jawab senyap. Jelas dah di sini, jujur dah. Tak jujur lah. Kalau berani dengan perkara khilafiah, no, hak ijma' ulama' tau. Kilang arok. Nak, apa tak fatwa? Fatwa kerajaan yang membenarkan kilang arok ada kerajaan syaitan. Fatwa itu. Waktu baik dalam blok tau. Tak, duk cara orang baca kunut. Duk cara orang baca Quran di kubur. Nampak penipu-penipu agama. Faham lagi? Tak ada kira siapa-siapa kena belaka. Bukan kita nak masuk belah ni belah tu. Nampak terang sangat. Baru ni masa orang nak berarok bersih, ada 2-3 ekor ustaz buat sidang akhbar mengatakan haram begini haram. Kita pun kata mana pula ni haram pula ni. Ni ustaz ni nak buat PhD pula kayak gini. Kita terperakak dah. Padahal tu hari kita akal kan. Inilah ustaz 3 orang yang baru ni ulama muda masuk satu pertubuhan sekular yang ijma' ulama sekular ni terkeluar daripada Islam. Kita bisa dengar lagi cakap. Betul tak? Takkan nak dipikir lagi. Nak tunggu kita fatwa sama. Faham? Inilah 3 orang ustaz yang keluar dalam blog baru ni mengatakan bersih tu haram. Inilah yang masuk dalam TV baru ni. Faham? Ulama muda menyertai satu partai yang mana sekular, yang menolak Islam sebagai dustur dalam negara. Kalau orang yang zalim seperti itu dia pergi masuk parti itu, maka ni orang sesat, ni ustaz sesat. Kalau dah sesat boleh kita dengar tak? Boleh lagi? Tak boleh dengar lah, lempak buang lah.